الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Pada ayat yang pertama surah ini surah Al-Ma'un, berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di hujung ayat surah ini, wa yamna'unal ma'un. Yang mana surah ini termasuk dalam kategori bahagian surah yang awal-awal Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang pertama Allah berfirman, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita di situ satu istifham, satu pertanyaan yang telah Allah timbulkan. Erti ara'aita ini hal arafta, tahukah kamu? Yakni Allah sebut kepada Nabi SAW dan kita sebagai hamba-Nya, bila baca Allah nak beritahu kepada kita, tahukah kamu? Alladhi yukadzibu bid-din. Mereka yang menolak, tak percaya tentang yaumiddin, hari kiamat. Ad-din yang dimaksudkan di sini ialah hari manusia akan dibalas segala apa yang telah dibuat. Jadi tahukah kamu mereka yang menolak, yang tidak beriman, tidak percaya, mengingkari hari dibalas setiap amalan, hari akhirat, hari sama ada pahala dan dosa semua akan diadili setiap satu. Kalau dalam surah Al-Infitar kita baca ayat yang hampir sama, ayat yang ke-9, kalla bal tukadzibuna bid-din. Bahkan mereka itu mendustakan hari akhirat. Kita baca juga dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi Yaumiddin salah satu nama dalam sekian banyak nama hari kiamat. Yaumiddin artinya hari manusia akan diadili, akan dibalas setiap yang telah dibuat pada hari akhir, pada ketika hidup di atas dunia. Jadi setelah Allah buat pertanyaan, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapakah mereka yang menolak hari kiamat ni, tidak beriman dengan hari pembalasan? Lalu Allah sebut cirinya yang pertama, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, iaitulah mereka yang menganiaya, bersikap kejam terhadap anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak pula terdorong dan mendorong orang lain supaya membantu orang-orang miskin. Ini dua ciri mula-mula sekali Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Yang pertama, satu orang yang telah mati perasaan rahmah dalam jiwa, begitu keras degilnya dia itu, kejam, menganiaya orang yang hilang tempat bergantung. Anak yatim dalam syariat diistilahkan kepada satu orang yang telah kematian bapa. Kerana apa? Sebab bapalah tempat dia bergantung. Makan pakai hidupnya, didikannya di bawah asuhan sang bapa. Tetapi setelah bapa meninggal, dan lebih lagi ketika usianya masih belum baligh, tidak ada sesiapa yang mempedulikan. Rahmat dalam Islam ini, Allah takdirkan, walaupun seorang itu yatim telah kehilangan bapa, Allah jadikan dia itu memiliki hak istimewa yang telah Allah peruntuk dalam Quran, supaya dia itu tidak dianiaya. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak kepada anak yatim ini.
Antaranya dalam bahagian awal surah An-Nisa, Allah berfirman ayat yang kedua, wa atul yatama amwalahum, berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta milik mereka, yakni yang telah ditinggalkan oleh waris. Wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib, jangan kamu campur adukkan perkara salah dosa dengan perbuatan baik kamu. Jangan buat begitu. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan kamu makan harta anak-anak yatim itu disekalikan seperti harta kamu. Innahu kana huban kabira, kerana perbuatan itu merupakan satu dosa yang besar. Dalam ayat yang ke-9 pula Allah ingatkan dalam surah An-Nisa itu, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya mereka yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hakikatnya dia telah makan bahagian api dalam perut dia. Nabi SAW beri satu amaran yang berat dalam 7 kategori dosa besar. Salah satu dia aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Sebab itulah Rasulullah SAW ingatkan bahawa orang yang elok dia dengan anak yatim, amanah dia menjaga harta anak yatim, Rasulullah SAW memberi jaminan dia akan duduk dekat bersama pada hari akhirat. Kata baginda alaihi salatu wassalam, ana wa kafilul yatimi kahataini. Rasulullah SAW tunjukkan, rapatkan 2 jari. Aku dengan mereka yang jaga anak yatim dengan baik seperti ini. Rasulullah menunjukkan 2 tangannya rapat, yakni pada hari akhirat. Sifat yang kedua, ciri yang kedua yang Allah Ta'ala sebut, dia tak percaya pada hari akhirat. Pertama, apa signifikan dia? Orang yang menaya anak yatim ni, ibaratnya, yukadzibu biddin, tak percaya akhirat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, manusia ni, kalau tidak kerana dia beriman, percaya akhirat, tak ada lah manusia macam hari ni. Maksud dia, orang tak ada lah beringat ada dosa, ada pahala, melainkan sebab dia tahu beriman dengan hari akhirat. Akhirat ini adalah hari pemutus. Dia tak ada esok lusa dah. Dia tak ada berapa lama pula kemudian mati. Tidak ada. Akhirat ni adalah pemutus. Manusia ni dia lega ke, dia merana. Jadi bukti satu orang tu dia tak beriman dengan akhirat, dia naya anak yatim. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak galakkan pula orang lain. Jangan kata diri dia nak bantu orang miskin. Dia marah pula kalau ada orang lain buat baik dengan orang susah. Ini lambang tanda betul-betul sangat kedekut satu orang, sehingga orang lain buat baik pun dia tak suka. Jangan tanya tentang diri dia. Sebab itu kita semua tahu bila sebut ta'rif miskin, man la yajidu syai'an atau man la yajidu kifayatuhu. Satu orang yang tak ada apa ataupun untuk diri dia, dia tak cukup. Itulah miskin. Yang mana satu orang miskin, betapa hina dan rendah dirinya orang ini, cakapnya tak ada siapa yang dengar. Suaranya tak ada siapa yang peduli. Disebut oleh orang Arab di dalam syair mereka, idza qallal mar'i qalla sahibuhu. Apabila satu orang itu sikit harta, tak ramailah pula temannya. Wa daqat alaihi ardihi was samaihi. Sempitlah pula terasa dunia yang dia hidup ini. Tak ada siapa yang kenal, tak ada siapa yang peduli. Wa asbaha la yadri wa in kana haziman aqdamuhu khairun lahu aw wara'uhu.
dia pun tidak tahu manakah yang lebih baik. Ke depan berjalan orang nampak, ataupun belakang orang tak perasan. Wa in ghaba lam yashtaqu ilaihi khaliluhu. Kalau dia tak ada, yang rapat dengan dia pun tak peduli. Wa immata lam yasrur sadiqan biqa'uhu. Kalau dia mati pun, orang miskin ini, teman rapat pun tak gembira kalau dia panjang nyawa lagi. Baik tak ada daripada ada. Itulah orang miskin. Tetapi agama Allah Subhanahu wa taala dalam bab ihsan, berbuat baik, Allah ingatkan kepada kita semua, buat baik ni dua perkara kena ada. Baik ibadat dengan Allah, baik pula hubungan dengan manusia. Sebab itu dalam ayat yang paling utama bersebut tentang zakat, ayat dalam surah At-Taubah, Allah menyebut innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dalam 8 kategori itu, mula-mula sekali 2 kategori ni Allah sebut. Sesungguhnya sedekah ataupun zakat itu untuk orang fakir, untuk orang miskin. Ini mengajar kita satu hakikat bahawa hidup manusia ni dia tak senang-senang sorang-sorang, tak peduli siapa-siapa. Baratlah yang mengajar sikap individualistik, sendiri-sendiri. Lantak apa nak jadi ke hampa, janji aku lepas sudahlah. Tidak, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ni dia hidup rukun bersama. Susah senang tu rasa bersama. Itulah adatnya orang yang beriman kepada Allah Taala. Bahkan berita baik pula yang Nabi SAW sebut, orang yang mengambil berat, membantu ibu tunggal, orang miskin, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa disamakan seperti orang berjihad? Dia sanggup korban harta yang keluar tak ada kena-mengena dengan dia, tapi dia sanggup korbankan kerana bantu orang susah, kerana bantu orang yang tersepit, orang yang terdesak. Inilah yang diajar dalam agama. Sebab itu kita jangan berpada, kita ingat ihsan ibadat kita saja. Kita dah boleh pergi haji, kita dah pergi umrah, kita dah jaga elok-elok keluarga, kita dah ada tempat tinggal sendiri, kita makan dah cukup, alhamdulillah Allah dah bagi aku semua, aku tak peduli siapa-siapa. Agama tak ajak begitu. Agama mengajar rahmat dalam diri ini. Bahkan semakin kita kesian rahmat pada orang, Allah limpahkan rahmat pada kita. Nabi SAW menyebut, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah Ta'ala limpahkan rahmat kasihan belas kepada hambanya yang ada sifat kesian juga pada orang lain. Ini perkara yang kita ingat, kena ingat bahagian ayat ni. Allah tekankan ihsan, baik dengan orang. Tidak naya anak yatim, tidak kejam, bersikap tidak peduli pada orang susah. Lalu Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wailun ini ertinya celaka, binasa, satu ancaman berat, satu amaran bahawa azab berat akhirat nanti. Dan maksud wailun juga satu lembah dalam neraka Jahannam. Kepada siapa amaran ini diberikan? Lil musallin, kepada orang yang semayang. Tapi tak boleh berhenti ayat ni saja. Kalau berhenti ayat ni saja, pakai tuang semayang. Sebab apa? Syekh entah tak baca ke Quran, kata fawailul lil musallin. Binasa orang yang semayang. Buat apa semayang? Bukan, kena sambung ayat itu. Allah sebut kategori orang yang semayang, tapi binasa ni alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang tentang solat mereka itu, mengenai hal semayang mereka itu, sahun, mereka mengabaikannya. Di dalam segi bahasa Arab,
Allah tidak berfirman dalam ayat ni alladzina hum fi salatihim sahun. Allah tak sebut ketika dalam sembahyangnya itu lalai, terlupa, terlepas itu ini, terkurang itu ini. Sebab kalau dalam sembahyang tidak ada sesiapa selamat, terkurang itu, terkurang ini, terlupa, tersilap, tak ada siapa selamat. Memang kita manusia diajar pun dalam fiqh ada istilahnya sujud sahwi. Sahwi itu Melayu panggil sahwun, itu kerana kita lalai kita lah. Ghaflah kita dah tak ingat apa kita buat. Ataupun kita terlebih, kita terlepas. Ada sahaja lupa, silap, terlepas. Jadi bukan itu makna, bukan waktu dalam semayang tersilap yang itu. Sebab itulah di kalangan salaf, antaranya disebut dalam riwayat Anas dan Atha ibn Dinar radhiyallahu anhuma, sahabat mereka kata apa? Alhamdulillah, lega, segala puji bagi Allah. Allah sebut dalam Quran ni, ciri orang yang binasa dalam semayang ni iaitulah alladzina hum an salatihim sahun. Bukan Allah sebut fi salatihim, bukan ketika dalam semayang. Apa makna tentang sembahyang ni mereka sahun? Maksud sahun di situ ialah mereka halai balai. Tak ambil serius, tak ambil berat. Sama ada boleh nak tinggal, tinggal. Nak semayang, semayang. Berasa lepas dengar lagu sedih, rasa hati ni sayu, semayang dia. Rasa kenyang, sibuk, dia tak peduli semayang dia. Dia berasa semayang ni macam rasa kena buatlah. Rasa tak payah, rasa tak dan, tak payah buat. Itu salah satu maksud sahun. Orang-orang munafik, kalau kita baca dalam Al-Quran, antaranya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-142, ciri mereka ni cukup liat nak semayang. Allah menyebut, wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik ni bila mereka bangkit untuk semayang, mereka bangkit dalam keadaan cukup malas. Bukan tak ada kudrat, tapi mereka tak mau sebenarnya. Tetapi semata-mata yura'unan nas, takut nanti orang kata, tengok depa tak semayang, depa ni mesti munafik. Tak mau dikata begitu, sangguplah penat-penat berdiri. Tak nak sahabat perasan, tak nak Nabi SAW perasan. Sebenarnya dia tipu siapa? Dia tipu diri dia sendiri. Allah Azza wa Jalla tahu perkara itu. Sebab itu Nabi SAW beri amaran pada kita. 3 kali Rasulullah ulang, tilka salatul munafik. Itulah dia semayang orang munafik. 3 kali Nabi SAW sebut. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah dia ciri semayang orang munafik. Apa ciri dia? Yajlisu yarqubus syamsu. Dia duduk saja-saja sampai rapat nak masuk maghrib. Daripada asar ni, dia duduk saja-saja sampai nak tenggelam matahari, hatta idza kanat baina qarnay syaitani, sehingga apabila matahari itu berada di kedudukan 2 tanduk syaitan. Itu gambaran nak beritahu dah nak maghrib. Dalam hadis yang lain diberikan juga amaran jangan solat pada waktu 2 tanduk syaitan itu. Matahari berada di kedudukan 2 tanduk syaitan. Kalau kita lihat dalam syarahan hadis antara yang disebut oleh Imam An-Nawawi dan Ibn Hajar rahimahumallah, makna 2 tanduk syaitan ni retinya ada di kalangan orang kafir, mereka akan sembah matahari pada waktu dah nak tenggelam matahari. Jadi orang Islam, identitinya tauhidkan Allah, beriman pada Allah. Jangan bagi ada sama. Hatta waktu ibadat, waktu orang kafir sembah matahari, kamu beria waktu itulah kamu nak semayang. Yang mana ketika dia semayang tu pula cepat dia, laju,
Itulah yang disebut tentang semayang orang munafik. Wal'iyadzubillah. Itu salah satu maksud sahud. Termasuklah orang yang sengaja lewat-lewatkan, akhirnya habis waktu, tak jaga setiap rukun yang wajib, yang sunat dengan cara yang telah disuruh, hilang tumakninah sehingga jadi tak sah semayang. Betul-betul nak pelepas sahaja. Jadi itu termasuk fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un, iaitulah mereka yang menunjukkan perasaan riak dalam diri mereka. Ini juga ciri orang yang tak beriman dengan akhirat. Pertama, ibadat ni untuk Allah Ta'ala. Kita hamba abdi kepada Allah. Ibadat ni 100% untuk Tuhan. Tapi ada halangan yang manusia dia tak serah ibadat dia pada Tuhan. Jika dia dah beriman, halangan dia ialah pada tumpuan mata dan pujian manusia. Itulah dipanggil riak. Dia lagi rela orang puji, orang perasan. Sedangkan ibadat ni patutnya untuk Tuhan. Sebab tu dipanggil riak. Riak ni nak berasa orang suka tengok. Nabi SAW ingatkan pada kita, siapa yang suka nak dengar orang lambung-lambung dia, puji apa yang dia buat, amalan dia tu bagus, Allah akan jadikan orang mendengar-dengar pula akhirat nanti kehinaan dia, betapa teruknya dia, Allah akan buat orang dengar dan perasan juga. Macam mana dulu atas dunia ibadat ni patutnya untuk Allah saja, dia boleh ada riak, wal'iyadzubillah. Riak ini penyakit yang cukup bahaya, yang disebut oleh ulama betapa halus tersimpan dalam dada ini, tidak ubah seperti halusnya seekor semut hitam di tengah padang pasir di waktu malam yang gelap, di atas batu hitam yang licin. Maknanya, kalau tengah gelap di padang pasir ni, mana nampak apa? Semut hitam lagi tak nampak. Di atas batu hitam yang licin lagi tak nampak. Riak tersimpan dalam dada, tak ada siapa tahu. Kita doa, Allahumma inna, ya Allah sesungguhnya kami, na'udzubika, berlindung, memohon perlindungan kepadamu, an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam, agar kami tidak mensyirikkan engkau dengan satu apa pun dalam keadaan kami sedang kami tahu, wa nastaghfiruka, dan kami memohon keampunan kepadamu, lima la na'lam, di atas apa yang kami tak tahu, rupanya tu syirik. Jadi riak syirik kecil yang cukup Nabi SAW bimbang. Jadi itu ciri lain orang yang tak beriman dengan akhirat, tak percaya ada hari pembalasan. Dan akhir sekali ayat ni Allah berfirman, wa yamna'unal ma'un, dan mereka juga menahan, dia tahan diri dia kedekut, al-ma'un, memberi pinjam barang biasa, barang-barang yang dia ada, yang biasa orang guna, yang biasa dia guna, kerana kedekut yang teramat. Disebut dalam riwayat tafsir semua kita akan baca, dia akan sebut perkara sama. Kedekut bagi pinjam kapak dia, gayung baldi dia, maksud dia benda biasa-biasa. Yang mana kalau bagi pinjam gayung tu, kalau bagi pinjam kapak zaman tu nak potong kayu api, kena guna kapak. Pinjam kapak tu dia dapat balik kapak macam tu juga. Kapak tu tak jadi kecil, kapak tu tak luak, tapi dia payah nak bagi. Maksud dia, ini salah satu erti betapa satu orang dia tak percaya langsung akhirat ni. Kalau bagi sedekah, bantu, melibatkan harta, Allah dah siap pahala akhirat. Dia tak percaya yang itu.
Sebab itulah pinjam pun yang boleh dapat balik macam tu juga. Dapat balik macam tu juga sebiji. Dia tak boleh bagi. Sebab tu kita akan hairan. Kenapa sampai dalam tafsir menyebut, sampai baldi pun disebut. Kenapa? Timba ni, kalau orang tu pinjam, dia dapat balik timba dia tu separuh ke? Timba macam tu lah juga. Tapi lambang betapa ada manusia ni kedekut pahit. Kita ada barang, contoh yang paling mudah, contohnya kita ada pinggan. Berabuk dalam lemari. Hak kita guna ni pinggan hak beli ubat gigi free. Dapat satu. Orang tanya, ada pinggan lebih ke? Nak pinjam Ustaz. Kenduri tak cukup pinggan. Weh, kami mana pernah ada pinggan. Hak ada ni pun polistrin saja. Dengan habuan beli Colgate dapat. Dia tahan tak bagi pinggan, ada dalam lemari. Yang mana bagi pinjam tu, pinggan macam tu juga dia akan dapat balik. Bukan cerita kalau dah pecah, retak dan sebagainya. Maksud dia kalau pinjam yang secara asalnya, dia akan dapat balik sebiji pinggan tu. Tahan dia tak bagi. Itu maksud wayamna'unal ma'un. Benda biasa pun dia payah nak bagi. Betapa kemuncak kedekut seorang manusia. Wal'iyadhu billah min dhalik. Jadi, kata Imam Ibn Kathir, tentang kesimpulan bahagian ayat ini, kategori manusia yang tak beriman dengan Yaumiddin, hari pembalasan, ialah pertama, hubungan ibadat dia dengan Tuhan pun tak elok. Semayang dia lebih kurang. Riak, rosakkan hasil dah beramal ni, rosak. Sepatutnya semata-mata untuk Tuhan. Bukan itu sahaja, hubungan dengan manusia pun rosak. Kedekut dia. Bahagian harta yang dah lebih pada cukup, Allah perintah zakat, dia simpan, dia senyap, dia rahsiakan. Tak bagi, tak keluarkan, tak tarik. Betul-betul tak percaya akhirat. Itulah yang Ibn Kathir buat kesimpulan daripada bahagian ayat ini. Jadi antara faedah yang kita boleh ambil daripada keseluruhan ayat, pertama, iman kita percaya betul-betul ada akhirat ni lah yang bagi motivasi pada kita supaya beramal. Kenapa kita beramal hari-hari ni? Sebab kita tahu lepas hidup ni kita mati. Kita ada akhirat. Kita ada balasan. Baik dibalas baik. Lebih daripada kadar kita dah buat. Dosa dibalas azab. Hukuman Allah Ta'ala. Wal'iyadhu billah. Antara faedah lain yang kita boleh ambil daripada ayat ni, lihatlah bagaimana agama dia jaga dua-dua bahagian hak. Hak kita sebagai hamba dengan Allah. Sembayang kita kena elok-elok. Tidak boleh halah balai. Hubungan kita sebagai hamba dengan Allah mesti terang dan betul tauhidnya. Dan juga agama kata hidup kena ihsan, baik dengan orang, manusia. Jangan ada dalam diri ni rasa dia dah semayang, dia dah lepas haji, dia dah lepas umrah dia cukup makan dia cukup serba-serbi dia jaga kesihatan dia, dah. Tak peduli siapa-siapa. Agama tak pernah ajar begitu. Bahkan salah satu penyebab akhirat ni bila timbang amalan, salah satu yang boleh beratkan amalan lebih daripada benda-benda lain, salah satunya kerana baik dia dengan orang. Maksud dia kurang dia sana sini, kurang dia bab itu bab ini, ibadat dia boleh ditampung dengan kerana baik dia pada orang. Allah kira serba-serbi. Jadi jangan dengan Allah pun halah balai, dengan orang pun teruk. Jadi nak letak atas perimbang tu nanti nak letak apa? Habuk mana nak letak atas tu? Nilai apa nak letak atas perimbang amalan? Kalau dah dengan Allah Ta'ala pun teruk, dengan manusia pun
tak ada apa baik, habislah manusia ini. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita akan lihat pula surah Al-Kawthar nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min 'ibadika ar-rashidin. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.